Pelakon Zul Huzaimi kelihatan tenang saat membacakan doa dan talqin untuk arwah ibunya, Azmi binti Ibrahim yang meninggal akibat komplikasi buah pinggang. Urusan pengebumian almarhumah dikendalikan oleh personaliti media sosial terkenal, Wan Chai. Allah ya Tuhan, Kau terimakanlah segala bacaan huruf-huruf dalam Al-Quran sebagai panduan hidupnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, Kau ampunkan dosa ibuku ya Allah. Saya kecil sehinggalah dia menemui dirimu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Kau bukakanlah pintu hati sesiapa saja yang pernah menyakitinya. Kau ampunkanlah segala dosa-dosanya yang pernah menyakiti hati orang lain. Kau bukakanlah pintu hati mereka ya Allah untuk ampunkanlah ibu ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, Kau lapangkanlah kuburnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, Kau jauhkanlah dia dari azab kubur dan azab api neraka ya Allah. Tempatkanlah dia bersama orang-orang yang beriman dan bertakwa bersama-Mu ya Allah di syurga. Ya Allah ya Tuhan kami, itu sajalah permintaan dari kami kepada ibuku ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.